Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirat Syafiqah binti Muhammad Yazid, KID 2412044239. Hari ini saya dan sahabat saya ingin mengkongsikan cerita sahabat Nabi SAW. Beliau juga merupakan seorang pahlawan tentera serta terkenal dengan sifat keberaniannya dan kesetiaannya yang diberi nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau juga merupakan sepupu Nabi SAW dan orang yang terawal memeluk Islam pada ketika itu. Sa'ad lahir daripada keluarga yang berpengaruh, tetapi beliau lebih memilih untuk memeluk Islam walaupun mendapat tekanan daripada sekeliling dan kaum keluarganya. Beliau juga sangat dikenali sebagai perawi hadis, bahkan beliau bijaksana dalam mengatur strategi peperangan. Jadi kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat menjadi inspirasi kesetiaan pengorbanan beliau di dalam agama Islam. Sejak kecil lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dah menunjukkan sifat tanda-tanda tabah dan berani. Apabila Islam disebarkan secara senyap-senyap oleh Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang yang terawal memeluk Islam, walaupun beliau berhadapan dengan kaumnya sendiri dan ahli keluarganya sendiri. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sanggup mengorbankan keselesaan, keselamatan, keamanan demi agama Islam. Beliau juga dianggap sebagai pelindung serta pembela bagi umat Islam dalam pelbagai situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noriana Nisha binti Maskuri, KID 2412044246. Okey, seterusnya, kisah paling terkenal tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ialah semasa Perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Dalam peperangan ini, Nabi SAW menugaskan Sa'ad untuk menjaga panji-panji tentera Islam. Okey, kenapa kena jaga panji? Kerana panji ini sangat penting kerana ia menjadi simbol keberanian dan semangat tentera Islam. Beliau dilantik sebagai komander tentera Islam dan menunjukkan kebijaksanaan dalam strategi peperangan. Kepimpinannya bukan sahaja dalam peperangan, tetapi juga dalam menyebarkan Islam dengan cara yang adil dan bijaksana, menjadikan beliau contoh pemimpin yang berani, berwibawa dan bertanggungjawab. Selain Perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal dalam Perang Qadisiyah, satu peristiwa penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah Persia. Beliau merupakan contoh sahabat yang inspiratif untuk generasi muda dan kisahnya mengingatkan kita bahawa keberanian dan kesetiaan adalah kunci untuk menghadapi cabaran kehidupan. Sebagai kesimpulan, kisah hidup Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengajar kita tentang erti keberanian, kesetiaan dan pengorbanan dalam mempertahankan agama Islam. Beliau bukan sahaja berani di medan perang, malah berani mempertahankan iman walaupun